Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Aris Farizal Abdul Halim selaku penolong kanan ko-kurikulum Ma'had Tahfiz Sains Al-Muhammadi ingin menjemput tuan puan untuk menderma Dewan Ar-Razi, iaitu Dewan Serbaguna dan Dewan Makan untuk pelajar-pelajar Tahfiz Sains Al-Muhammadi. Ketika ini Dewan Makan kita hanya mampu untuk muatkan pelajar seramai 90 orang pelajar, sedangkan pelajar kita seramai hampir mencecah 170. Bangkitnya 80, terpaksa kita sewa kemah untuk memuatkan pelajar 80 orang pelajar, yang mana pelajar-pelajar boleh berkumpul di satu tempat, terutamanya pada bulan Ramadan dan ketika bersahur. Dewan Makan yang kita akan bina iaitu Dewan Ar-Razi bukan sekadar Dewan Makan tambahan, tetapi Dewan Makan untuk pelbagai aktiviti. Contohnya program-program ilmiah, himpunan tubuh, program ko-kurikulum dan lain-lain lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah projek Dewan Ar-Razi kita telah mendapat 3 kelulusan, iaitu daripada yang pertama Yayasan Islam Kelantan, yang kedua ialah telah mendapat kelulusan daripada MAI, Majlis Agama Islam Kelantan, dan yang terakhir alhamdulillah kita telah mendapat kelulusan daripada Majlis Daerah Banjar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Ta'ala, untuk menyiapkan Dewan Ar-Razi ini, hak sekolah memerlukan sebanyak RM300,000, yang mana jumlah yang terkumpul hasil daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dalam akaun kami ialah sebanyak RM60 ke RM70,000 sahaja. Dan pihak sekolah ingin mensasarkan setiap orang untuk menyumbang sebanyak RM100, dan kami memerlukan seramai 3,000 orang untuk mencukupkan atau menggenapkan jumlah sebanyak RM300,000. InsyaAllah jika jumlah itu terkumpul, kami akan laksanakan permulaan projek itu pada bila-bila masa sahaja. Jadi ayolah tuan-tuan, puan-puan, kami merayu sumbangan tuan-tuan dan puan-puan untuk berinfak Dewan kami, iaitu Dewan Terbuka dan Dewan Makan Tambahan, yang mana insya-Allah infak tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi satu amalan jariah apabila digunakan oleh pelajar-pelajar tahfiz selama mana Dewan yang kita akan bina ini kekal. Akhir daripada saya, pihak sekolah sangat-sangat merayu daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan untuk merealisasikan Dewan kami, Dewan Serbaguna ini, dan insya-Allah akan digunakan kepada pelajar-pelajar Tahfiz Sains Al-Muhammadi. Dan setiap sen yang dikeluarkan daripada tuan-tuan dan puan-puan, hanya Allah Ta'ala yang membalas sebaik-baik ganjaran. Akhir kalam daripada saya mewakili ketua dan penolong-penolong kanan mengucapkan ribuan terima kasih kerana menonton dan menyebarkan video ini, dan diharap walaupun tuan-tuan tidak dapat menderma, tuan-tuan boleh sebarkan video ini kepada rakan-rakan dan guru-guru medsos yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.